Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam penjelasan masa yang singkat. Iaitu satu hari satu khabar-khabar kalau asal saya peluang gini nah. InsyaAllah jumpalah dengan saya untuk apa? Untuk nak menyapa di segi berita tempat kita apa tu? Keluar negara sikit banyak rekah-rekah pendek-pendek untuk wifi kita tu deh tahu tengah semasa. Kalau asal kita tengok masa sekarang di segi dunia ni jadi orang panggil ada masalah nak butuh lah dunia tempat kita ke keluar negara ke no ya masa sekarang tu jadi ada berlaku masalah berlaku. Tu di segi viral, di segi berita masa sekarang saya nak sapa di segi ada satu orang panggil udah jadi viral lah masa sekarang iaitu Lung Tony. Kalau bahasa kita kenal YouTuber. Kalau bahasa kita kenal dalam kita duk main dalam platform masa sekarang ni kita tahulah dia tu Pakachu, orang panggil Pakachu Arak. Rupa orang Islam deh kalau Pakachu gitu deh. Pakachu Arak rupa orang Islam hidup jual babi. Tu di segi masa sekarang jadi viral. Oh ya atau dia kalau bahasa kita tengok ke saat itu orang panggil satunya Tanai iaitu Tanai Sayan tu itu dengan dia dah lah gitu kecek dengan dia ke saat itu dia pun tu baik maaf kepada orang Islam semua kata dia buat ke saat itu yang minta maaf dia buat dengan tak ada sekelai dengan dia ke saat itu kalau bahasa kita tengok di segi dia kecek lagu tu lah tetapi kalau bahasa kita tengok masa sekarang tu kalau bahasa kita tengok tu boleh jadi dia sekelai ko boleh jadi dia tak ada sekelai tu kita we cross diri kita lah no ya atau dia buat konten ke sana itu no ya tahu nak buruk ke Islam nak buruk Islam nak buat we Islam tu jadi guna Islam ni orang panggil agama hak benar patut agama hak tinggi agama hak tak dia mau buat plekeh dia mau buat pernah dia mau buat main-main gitu lepas pada Lung Tony pula tu ada pula satu klub satu grup dalam TikTok pula dah adik kakak no ya ada buat jadi kasih viral lah dalam TikTok pula dah adik kakak mengenak Islam nak buat buruk ke Islam iaitu hidup berdecak dalam satu ketik iaitu satu watt kesan itu watt orang panggil watt kegiatan for dia tetapi pakai cuk uniform Arab ni pakai cuk uniform we tunjuk kata orang Islam anak ya tahu dia pudah Islam tengok for dia ada buat mengenak Islam dia nak buat buruk ke Islam nak ya tahu masa sekarang dia jadi viral kalau masa kita tengok dalam platform mana-mana media masing-masing masa sekarang dia jadi viral lah di segi nak ya tahu masa lalu ni tu kita tengok demo buat pudah demo buat jahat demo buat buruk Islam lepas tu dia tu baik maaf mudah-mudah gitu lah nak ya tahu Islam kita kalau masa demo maaf tu tak ada apa-apa lah tetapi kalau masa kita tengok dengan dengan dia plekeh dengan dia nak buat buruk dengan dia nak buat we Islam tu nampak tak molek ke saat ni tu di segi kita tu nampak tak telajak lah kot ni masa sekarang tu jadi kacau tahu dah kata benar ni benar hak hak orang panggil hak halusi di segi agama pia agama demo tu kan ada mau jadi buat mengenak buat buruk ke Islam lah kalau masa kita tengok masa sekarang doa mengenak buat buruk sebab itulah kita pakat doa lah we hak ni tu we beradu lah buat mengenak buat pudah ke Islam nah atau dalam tempat kita negara kita negara kita apa sama juga negara luar masa sekarang kalau masa kita ada tengok di segi falah kita ke di segi Yaman dengan mereka di segi Laut Merah masa sekarang hak baru berita hak baru sekali dia tu baiklah di segi Laut Merah tu Laut Merah tu di segi orang panggil kapal laut hak dua tabare hak dua kacai sinka hak dua tabare semua tu masa sekarang tu kena segai ju Laut Merah tu ju orang panggil ju Au Eden ju Au Eden sebelah lek tang tawan 10 mai dalam Au Eden kat ni tu kena berdeh lah deh kena mengenak ke saat ni tu kena berdeh tu kacau gitu perahu ke saat ni tu adalah video tetapi tak boleh sebar dia kau
Nak kata masa sekarang je lak merah pun duk orang panggil duk gelegak. Lak merah tu duk gelegak semua. Lak merah tu duk gelegak semua. Sama juga jumpalah kita nak kata masa sekarang duk mengenak dengan folk Yahudi. Duk mengenak semua. Duk mengenak semua. Dia tu baik pemberita hak negara dia deh. Kita tengok pemberita hak Yahudi tu baik. Tu baik agaknya hak berita hak negara dia tu baik. Dia tu baik kata dia pergi dalam negara Falah ke saat ni tu pergi ke apa? Pergi untuk nak cari folk ni. Folk Falah, folk tentera Falah lah. Nak pergi untuk nak cari folk tentera Falah. Dia panggil folk tentera sama folk tentera lah. Tak ada nak mengenak dia mulai kali. Dia tu baik lagu tu lah. Tu baik pemberita folk dia. Tu baik pemberita folk dia tu comel. Folk dia tu molek lah. Pergi duk cari orang jahat lah di segi dia tu. Tu baik cari orang tak molek. Dia tak ada buat mengenak, tak ada buat apa ni. Tetapi hak dia mau suluh masa sekarang tu, dia mau suluh tu. Nampaklah folk dia tu. Folk dia tu mengenak ikut orang mana litah depan dia. Pia litah depan dia. Kalau asal bukan orang dia ke saat ni tu, dia mengenak habisnya. Dia mengenak habisnya. Dia mengenak lah. Mengenak sungguh. Tak kira budak, tak kira orang tua, tak kira lah. Kalau bukan folk dia ke saat ni, dia mengenak habisnya. Assalamualaikum. Aidi Abu Balqis Khalid. Waalaikumsalam abang dia. Selamat sebelah teh abang dia sehat molek. Folk kita hendak ikut ini, sehat molek belaka, selamat betul belaka. Tu. Selamat betul belaka. Nak ya masa sekarang kita duk dengar apa? Dengar orang panggil dengar beringat lah. Kita duk kena wikabar semua masa sekarang. Sebab dunia ni akhir dah. Nak ya tu hak tak biasa berlaku, hak tak biasa jadi, hak tak biasa nampak masa sekarang ni nampak belaka. Di segi saya kau di segi mana-mana masa sekarang kau tamu kau banyak. Di segi saya ni nak ya tu zaman dulu-dulu. Nak ya tu masa sekarang apabila kau maju duk klik jadi hak dulu lagi. Duk klik jadi hak dulu semula. Nak ya tu masa lalu ni tu kita tengok teruk lah. Demo duk buat tak kena cara tu banyak. Sebab apa? Sebab kita tahu, sebab kita ni besarkan duit dia kata. Besarkan duit dia masa sekarang. Gopo-gopo kalau masa kita tengok dengan masa lalu ni, dengan masyarakat lalu ni, ikut gopo guna dengan duit belaka. Tu sebab tu lah masa sekarang orang panggil suasana tempat kita masa sekarang rusak sangat banyak. Di segi milih kau, di segi apa guna dengan duit belaka. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nak kata masa sekarang dunia tu rusak dunia orang panggil rusak sebab tangan pun kita, sebab duit. Kalau masa kita tengok pucol lak masa sekarang sebab duit. Kalau masa sekarang ni nak memilih. Kalau masa kita tengok tempat kita. Kita mari tempat kita, tengok tempat kita nak memilih. Kita nanti tengok. Ada mai duit tak? Lepas tu kita nak buat lagu mana, nak basuh masyarakat tempat kita masa sekarang. Kalau masa kita tengok, buat mudah-mudah masa sekarang. Hak ada panggil, hak ada ilmu ke, hak ada kuasa apa, duk dia. Hak orang ada tanggungjawab, duk dia masa sekarang. Nak nasihat tak boleh. Takut nak nasihat. Sungguh masa sekarang nak nasihat dengan mulut nak nasihat lafaz masa lalu ni tu jadi payah. Sebab orang kita tu orang panggil rusak, orang kita jadi payah nega. Kita oyak dengan betul benar, kita oyak dengan molek balik ke murid kita. Sebab itulah kita masa sekarang lemah di segi nasihat. Apabila lemah di segi nasihat, kita nak buat apa-apa, nak maju ke, nak patana ke mana tu jadi payah. Tu. Kalau rasa masuk dalam apa? Masuk dalam milih ni, nak memilih semacam nak milih apa-apa ni kita pakai itulah di segi kita orang mengaji. Saya pun nak sapa di segi orang mengaji. Di segi kita. Orang tak ngaji pun tak ada apa juga. Kita pergi je ni. Kalau rasa demo with duit tu. Untuk gibuh pilih dia ke saat ni tu kita tak sampai. Kita tak sampai lah.
no ya atau masa sekarang tak ada demo dok oyak pos apa banyak tu, tapi ada orang tempat-tempat kita hok ada kuasa tu tak keluar tu baik. Demo dok lari belaka, tetapi nak lari dengan lafaz tu baik ni jadi payah masa sekarang. Sebab itulah kita kena jaga masyarakat sekarang, kita kena jaga benar-benar. Yang awal mula-mula keluarga kita, lepas tu jiran kita, lepas tu dalam orang panggil dalam mungkin kita, dalam kampung kita, dalam mungkin kita pakai orang panggil kita pakai orang panggil pakai tolong gimana, pakai nasihat gimana. Apabila kita tahu dah benda ni salah cerah, benda ni tak boleh, benda ni riswah, benda ni tak jadi, benda ni buruk, benda ni tak pakai, kita pakai nasihat lah. Kalau asal kita nak dunia maju, kalau asal kita nak anak cucu kita belakang ni orang panggil tak ada kena uji banyak. Apabila kita masa sekarang kita ada kuasa, kita buat jadi molek anak cucu kita jadi seni sikit lagi. Seni lagu mana? Boleh tahu benar hak benar, tak gi benar hak tak benar. Iaitu kalau rasa kita dok mai riswah masa sekarang, dok mai buat mudah-mudah, duit, selik duit. Tahu dah kata salah, tetapi buat tak ada pada, buat tak ada doli. Ada setengah daripada setengah hak dok boleh kecek, dia kata tak apa kau tobat. Hak ni orang panggil tak jadilah lagu tu kau tobat. Kita tahu benar hak mana salah, kita tak usah buat. Bukan kita tahu hak benar salah, lepas tu kita mikir kau tobat. Hak tu minta ujah lah lagu tu. Kalau masa kita tahu benar hak tu salah tu, kita pakai lari, kita pakai jauh. Tu nak ya. Kalau masa masyarakat kita nak maju, duk ju kita masa sekarang. Kalau masa kita tak ada maju kita dulu, jauh lagi lah masyarakat nak maju. Sebab tu lah kalau masa kita tahu gopo, kalau masa kita ada orang panggil maklumat baru-baru, kalau masa ada maklumat untuk nasihat, untuk nak lari, untuk nak gopo tu, kita nasihat, kita lari, kita sapa. Tu jawab teh kita. Supaya saya ada maklumat halus sikit banyak, boleh sapa, saya sapa lah. Kalau masa tak benar saya sapa kau saat ni tu, wallahualam, sebab saya pun daripada pemberita masalah lah. Tu dia. Kalau masa ada kok mana saya sapa ke saat ni tu, kalau masa silap atau salah atau deguh dengan hati demo tu, saya minta maaf. Sebab kalau masa deguh dengan hati demo tu, saya tu jadi dosa. Sebab itulah nak ya tahu apabila kita kecek apa-apa, kalau masa deguh tu kita tu dosa dah. Nak ya tahu dosa tu kalau masa deguh hati demo tu, dosa lah kita tu. Sebab itulah masa sekarang tu kita kena itu banyak sikit. Istighfar. Nak ya tahu kita kecek apa-apa boleh jadi galak, boleh jadi kok mana-mana tu kita istighfar. Banyak istighfar, tak apalah. Di sini. Tu di segi berita tepat kita patut keluar negara, rekas sikit banyak sekolah tu lah. Kalau masa ada kok mana tu maklumat baru-baru tu, insyaAllah saya kalau masa ada peluang, insyaAllah saya nak sapa. Lepas tu di segi berita kerajaan kita, di segi buku duit digital ko, di segi buku bak acara ko masa sekarang tu duk sinyak lagi lah. Tak ada tu pemberita baru-baru, tak ada sapa, tak ada istihar gopo lagi masalah ni. Tu tak ada istihar gopo lagi masa sekarang. Sebab itulah saya nak sapa, nak popo tu tak ada boleh berita baru-baru, tak ada di segi berita kerajaan. Tak ada lah di segi berita kerajaan. Tu nak ada masalah lah ni. Lepas tu di segi mah masa sekarang pun duk naik kuat deh. Ada akak nah. Mah ni naik semua. Mah ni naik semua lah. Apabila demo duk perang, tak ada gaduh-gaduh, tak ada bergaduh lagi. Perang demo mah tu tak akan tu. Duk kau naik mata. Supaya saya digiduk kecek dengan tuan kedam mah. Nak atau mah ni boleh jadi nak naik siapa 60. Boleh jadi. Tetapi tak hul. Masa lepas dia kata boleh jadi. Masa dulu kau 40 tu dia boleh jadi nak naik hingga siapa 50. Apa tu? Masa sekarang 50 lebih. 52. Sebab itulah masa depan boleh jadilah. Kalau dia kata mah sekok 60. Benda boleh jadi belaka. Ni kata masa sekarang ni boleh jadi belaka. Tu dia tu berita halus
sikit-sikit banyak kepada saya, kepada maklumat hari ni. Tu dia. Kalau rasa ada apa-apa dia mau nak sapa, dia mau nak komen pun insya-Allah. Nak tanya apa-apa kalau rasa saya ada maklumat tu insya-Allah saya nak sapa lah. InsyaAllah berjumpa pula lain kali kalau rasa ada peluang. Kalau rasa ada peluang, ada maklumat baru-baru, insyaAllah saya nak sapa lah. Itu dia. Kalau pihak nak khabar apa-apa, nak sapa apa-apa, insyaAllah komen. Komen kepada saya, insyaAllah saya boleh jawab soalan tu, saya nak jawab soalan. Itu dia. Kok mana tu adik akak hujan tu masa sekarang rumah saya ni gelap-gelap. Saya klik kepada rusak kan. Saya klik kepada rusak ke sana hujan lah gitik-gitik sikit-sikit. Batah ke sana basah kan lah sikit-sikit. Nak datang masa sekarang tu kalau rasa turun krom utuk ni yang witia tu dia istihadah kata hujan tu hingga sampai 4-7 belah. Kalau mengikut tu kita boleh jagalah bila-bila nak gimana tu bawa apa? Bawa payung ke, bawa baju hujan ke. Macam dah siap. Sebab kita ada ilmu gaji-gaji kepada krom untuk ni yang witia ke saat ni tu istihad tu baik lagu tu. Tu dia. Alhamdulillah. Lepas tu kalau rasa tak ada apa-apa, tak ada pihak komen, tak ada pihak apa-apa, kalau rasa tak ada apa-apa saya nak cuti live. Hari ni sajalah. Nanti jumpa lain kali pula. Saya kalau rasa ada maklumat baru, insya-Allah. Itu dia. Hari ni sekadar ni dulu, minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.